Assalamualaikum semua geng. So, hari ni abang ada tetamu. Okay, nampak ni. Ada ular. So, hari ni abang nak angkat keluar. Jadi abang nak ajar geng-geng polis ni. Kita hari dah main tengok video ni. Kita tengok video. Tapi kali ni abang buat dia video. Mereka nak angkat. Okay, nama apa? Alif apa? Alif. Amai? Okay, angkat tu. Angkat tu. Angkat? Ha. Dia berani. Angkat tu. Tak boleh agak-agak. Ha, ini tak apa. Sekarang ni dah ready ha. Boleh. Angkat awak keluar. Kita nampak dia bagi dia angkat sendiri. Angkat lagi. Angkat. Ular ni kalau retik ni kita tak boleh terjah ambil terus kan. Kita kena acah-acah dulu. Okey, tu boleh angkat dah. Kalau angkat belakang lagi tak boleh. Betul? Ha, dia kena angkat tengah-tengah. Dia sepatut bahagian kaki daripada kepala dia kita kena angkat. Try. Angkat. Ha. Angkat. Ha, nak keluar. Ha. Okey, nampak. Oh, nampak Dia juga angkat. Keluar. Jangan lempak. Kalau lempak, bekas polis terajang polis. Ha? Boleh. Tengok apa ni kan? Kita sendiri kan? Tak apa, sama. Memang lagi cewek, nak tu kan? Ha, payah. Tak cuba kalau bayang ular liar macam mana nak tangkap awak. Berat awak ni. Berat awak. Sakit. Boleh. Alah kucing di belakang. Sampai. Pegang sampai. Jadi kita nak angkat dia. Alright. Mana tu? Main angkat. Nak main, nak angkat kau, nak guling kau. Baik tadi kita angkat dia masa dia saling gulik tau. Oh ya. Tu dia gerak laju sangat kan. Lagi dak. 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 Tak. Dia kena ambil kepala ha. Dia dah nak angkat kau, nak ambil gambar kan ambil ha. Dia kena betul-betul dia bagi dia lembut dulu baru boleh ni. Tengok dia lembut tak? Kat buah. Okey. Dia tak boleh kasar. Aku terkejut tu. Dia. Sebab dia tak boleh kasar. Kalau kasar memang ni. Kena lembut awak. Try. Apa ni tak boleh angkat lagi ni? Angkat. Okey betul. Angkat. Bagi dia jalan atas tekuk bagi ni. Tak berjaya kan? Tak berjaya. Teknik dia. Ni besar tu ke? Jadi takut sikit. Dia kata panggil teknik. Dia kalau kecil tak apa lagi. Kita try besar dengan berat dengan kepala naik begitu. Sebab dia hyper, dia aktif tak? Ya. So, hari ni tak? Pergi try. Nak kita pergi? Tak berani angkat kat depan. Ada pegang lu. Angkat. Tapi jangan lepas je ya. Angkat. Angkat. Jangan lepas. Oi. Dia agak lah. Nak try? Boleh? Dah. Sekali. Bekas polis awak. Boleh. Okey, boleh. Tak apa, cuba duduk ni. Akak layan dia pelan-pelan main okey ya. Okey. Bekal ni ada modiang. Dia kalau pelan-pelan pun ada mek. Dah. Dia kena pelan-pelan lah. Maksud.
Duk ni orang member kita. Ha. Semua kaki tak jadi takut lah. Ha. So bila abang ni semua kena try. Pegang aja tadi. Pegang dah ni. Okey. Lah ni tak? Lah ni. Lah ni berani tak berani? Berani. Berani. Berani agak. Tak Okay, apa? Ingat dah putar latihan. Kiraan daripada saya perbuatan daripada kamu kan. Ha, awak. Dia kalau akak daripada belakang lagi berat. Dia kena betul-betul kita layan dia. Dia kena ada body contact dengan dia. Kalau dia tak push kamu. Kalau kita sambil cepat Dia lagi aktif. Dia lagi ni. Ha. contoh kita dah sikit-sikit tu dia kena Dia lagi ni sebab dia kata macam kita nak serang dia kan. Dia lagi agresif. So US ada The Real Tarzan. Okey, ha. Ini adalah The Real Tarzan Malaysia. Abai-abai kita. Come on. Shout out tu abai-abai. Okey dah, stop dulu video.